besar babi. Letak dia aku nak try tadi. So hello guys, welcome back to my channel. So dalam video kali ni aku nak test ride motor yang baru, iaitu Ninja 1100 SX. Tapi yang ni SE version. So kat belakang tu ada technical issue sikit. Tak apa, aku tengok motor je dulu. So motor ni dia beza standard dengan SE adalah jajan tambahan lah. Macam yang ni dia ada Ohlin. Lepas tu dia ada Brembo punya brake caliper depan. So tu yang membuatkan SE beza sikit lah banding yang standard. Kalau standard dia pakai Nissin. Lepas tu monoshock belakang pun dia pakai standard. So yang ni dia pakai Ohlin. Memang dah suspension lagi sedap lah. So aku hari ni aku nak try Z1000. Aku nak try Z900. Tapi Z900 sekarang permintaan tengah ramai sebab model baru kan. So kita try yang ni lah. Sebab papak gedabak So besar motor ni sumpah. Aku dah lama tak motor besar ni. Tak tahu jadi macam ni keadaannya. So akhirnya kita test ride motor ni. Kita nak tengok dia punya pergi dia macam model 1000 yang lama ataupun dia lagi pergi lah. Sebab dia kata dah, sebab aku baca dia buat engine improvement lah. Dia dah besarkan cc. Model lama 1000, yang ni 1100. Aku rasa mungkin dia dah naik dalam 20-30 cc je kot. Sebab yang model lama pun dah 1000 lebih. Sebab aku model lama 1000 apa 1053 lah, tak silap. Tak ingat lah. So model yang ni dia just up sikit cc, mana power lebih sikit lah. Dari segi position still sama. Still sama. Oh ada lean lah. Oh suspension tu sedap. Sekejap aku nak tanya ada quick shift dengan auto blip lah. Tutup brake. Bang nak tanya, yang ni dia ada quick shift saja ke ataupun ada auto blip sekali? Dua-dua ada. Dua-dua ada Okey. Bapak besar dah. Aku lama tak buat. Bismillah. Ya. Sedap tu. So ayolah kita meng-test ride. Brake dia kuat tu. Sumpah brake dia kuat. Aku dah jadi pening lah. So dah dari segi performance memang up sikit lah daripada model lama. Model ni pun dah ada quick shift dengan auto blip. Sudah tadi. Dia auto blip ni function ni kalau kau drop gear tengok aku nak drop gear 3 ke 2. Kau tak perlu nak tarik clutch sebab apa dia dah setting balik auto. Dia auto blip ni senang cerita. Dia drop gear
Tapi pada sama dia tarik sikit kau punya throttle. Lepas tu dia cut api supaya nak penukaran gear tu jadi smooth lah. Dia beza kalau macam kita buat yang biasa rev mesh. Rev mesh kita plus throttle manual. Macam ni dia plus throttle secara auto. Dia sistem dah motor tu dia dah setting sendiri. Slow sikit. Sedap lah. Sorry lah, aku review mengarut sikit. Dia motor ni dia dah ada quick shift, auto bleed, throttle by wire. So memang untuk apa performance punya riding memang sedap lah. Kau tak payah nak rev mesh. Kau tak perlu nak orang kata apa, tadi kau tak perlu nak fikir apa-apa. Kau tak perlu nak fikir pasal clutch. Kau just bawa pulas je. Dia naik gear tak tarik clutch, turun gear tak tarik clutch. Memang best lah. Dia kalau kata position dia macam orang kata apa, macam nak alah ke naked sikit, tapi dia still bentuk sport. So ni dipanggil kategori sport touring lah. Sedap. Di kategori sport touring ni kau macam kau bawa macam sport, tapi sama kau still ada orang kata apa, posisi untuk bawa secara relax lah. Dia tak betul-betul menunduk, dia just menunduk sikit je. Lepas aku tekan gear tak apa, tarik kelas je. Apa sedap babi. So far aku mula tadi nak bawa motor ni aku takut. Tapi bila dah bawa ni sedap tu. Dia apa, walaupun nampak bulky besar, tapi dia still orang kata apa, tak struggle nak bawa. Kalau kau faham apa maksud aku. Kayaknya jangan tengok pada saiz saja, kita tengok pada dia punya experience ketika membawa tu. Motor tu nampak bulky tapi dia dah bawa bapak smooth tu. Nak tukar gear semua, nak handling nimble. Aku nak kiri kanan, dia tak rasa berat walaupun motor ni besar. Aku boleh cakap motor ni walaupun dia dekat RPM 2, RPM 1, dia smooth tau walaupun kat gear tinggi. Contoh tengok aku gear 4 kan. Aku duduk kat RPM 2, RPM 1, dia tak jerking. Aku tak tahu ada sistem elektronik baru ke macam mana, tapi dia tak jerking lah bila kau bawa low RPM tu. So untuk macam dalam town, bagi aku tak jadi masalah lah. Kau tak perlu nak main throttle, kau tak perlu macam orang kata apa, nak struggle adjust clutch. Kau bawa low RPM pun dia orang kata smooth, dia smooth. Aku bawa 30, 40, gear 3 tau, bukan gear 2, gear 3. Untuk gear 3 motor besar ni gear tinggi juga lah. Dia bawa dia sumpah semua gila. Alhamdulillah dah sampai. So Tesla Z1000 dah siap. Aku boleh cakap dia punya riding experience memang sedap lah. Sebab motor dah full elektronik. Kau tak perlu nak adjust apa-apa tau. Maksud aku macam kau nak drop gear, nak naik gear, kau nak main low RPM, high RPM, kau tak perlu nak fikir nak tarik clutch ke, nak adjust apa, nak main throttle ke. Memang smooth. So far yang tu lah komen aku boleh cakap motor ni dah banyak teknologi, memang sedap lah dah bawa.
Untuk newbie pun aku rasa dia tak jadi masalah lah. Macam kalau motor dulu, kau salah pula clutch, salah throttle, memang nak terbang. Tadi pun berat aku yang ringan di, aku pulas tadi pun kapak semua siap. So itu saja kot untuk test ride aku tadi. Sorry lah, test ride aku memang garut sikit. Aku just nak experience bawa motor macam mana je. So itu saja untuk video kali ni. Thanks you guys for watching and see you guys in the next video. Assalamualaikum. Gerak dulu.